た時子供の頃大切にdiiringi oleh Puan Rosita Nadingun, Guru Prasekolah SK Semado, untuk menyampaikan sijil penerima. Penerima sijil tamat prasekolah sesi 2024-2025 adalah seperti berikut. Tahniah diucapkan kepada adik Adriana Sulan anak Patrick Bakit. Seterusnya adik Alfred Kendrick anak Banten. Adik Alvira Bermas anak Robin. Adik Kasiana Farrell anak Patricia Alicia. Adik Chester Evanes anak Justin Malone. Adik Adriana Lindsay anak Telang.
Adik Federina Dia, Asia Nasum. Baik, link. Adik Federina Ji, anak Ji Ahom. Masyilan Muay, anak luar. Adik Nur Alia binti Abdullah. Adik Kasih Amanda binti Muhammad Rani. Adik Roziana Gelu, anak Robert. Adik Sebastian Aiden, anak Steven. Adik Victoria Adrian, anak Shirley. Dan adik Zakwes Adam, anak Imas. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan penyampaian pelbagai anugerah bagi prasekolah. Untuk itu, majlis dengan sukacitanya menjemput Puan Nur Haida binti Muhammad, penolong kanan Hal Ehwal Murid SK Suemado,
diiringi Puan Rosita Anak Dinu untuk menyampaikan hadiah. Ya, ini benar. Anugerah Akademik Terbaik Prasekolah. Tempat pertama, adik Sebastian Aiden, anak Steven. Tempat kedua, adik Kaseyana Farel, anak Patricia Alicia. Tempat ketiga, adik Alfred Kendrick, anak Martin. Anugerah Mewarna Terbaik. Tempat pertama, adik Kaseyana Farel, anak Patricia Alicia. Tempat kedua, adik Indiana Lindsay, anak Engkala. Dan tempat ketiga, adik Marshila Nwai, anak Luai. Seterusnya, bagi anugerah tulisan kemas. Tempat pertama, adik Zakes Adam, anak Imas. Tempat kedua, adik Rosiana Gelu, anak Robert. Tempat ketiga, adik Elvira Bremas, anak Robi. Seterusnya, anugerah terbaik bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggris dan Matematik. Adik Sebastian Aiden, anak Steven. Seterusnya, anugerah peningkatan akademik terbaik. Adik Kasih Amanda binti Muhammad Wani. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Haida binti Muhammad di atas kesudian beliau menyampaikan sijil dan anugerah sebentar tadi. Seterusnya, majelis kita akan diteruskan lagi. Penyampaian pengiktirafan kepada murid-murid dengan pencapaian akademik terbaik mengikut kelas. Dan dengan itu, majlis menjemput Encik Semena Usuh Penolongkan Pentadbiran SK Sungai Madu diiringi Encik Ibu Anak Wong untuk menyampaikan anugerah. Majlis mempersilakan Alvista Garai Anak Robi.
bagi kelas tahun 6, ketua kelas dijemput adik Glesia Adila dan Tili. Kelab Kebudayaan Sekolah naik ke pentas untuk menerima sijil penghargaan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Seterusnya, penerima anugerah seterusnya ialah adik Elvis Tendarai anak Robin dengan 369 rekod amalan baik. Penerima anugerah tokoh sasian terpuji bagi murid perempuan ialah adik Lesia Adela Anthony dengan 361 rekod amalan terbaik. Tahniah diucapkan kepada semua penerima. Adik Lesia Adela anak Italy adik Lista時子供の頃大切に思ってた場所を思い出したんだ。もっと踊ってくれないか光と影のワインの今でもあいつに夢中なの。少しだけ振り向いてくれるよ時もあるけど愛と勇気と誇りを持って戦うよ Everybody だんだん心きられてくこの星の希望のかけらきっと誰もが永遠を手に入れたい全然気にしないふりしてもほら君に恋してる果てない闇から飛び出そうものへだんだん心惹かれてくその眩しい笑顔に果てない闇から飛び出そうお前星の希望